Selamat sejahtera. Hari ini saya akan mengubah cikgu tentang murid yang ada masalah tingkah laku yang ada kat kelas cikgu. So boleh tak cikgu pertama sekali cikgu kenalkan nama cikgu dengan latar belakang murid yang cikgu pilih. Okey. Assalamualaikum dan selamat hari ya. Nama saya Cikgu Syafiq. Sekolah di SK Paya Rumput, program pendidikan khas integrasi. Okey, soalan murid ke macam mana? Kena ikut yang dulu. Ikutnya dulu. Apa kelulusan dan ikhtisas guru? Okey, untuk kelulusan ikhtisas guru saya ada ijazah sarjana muda perguruan lah. Untuk ikhtisas dan pengalaman 15 tahun dalam bidang pendidikan khas ni. Untuk jawatan pula? Jawatan sekarang guru pendidikan khas. Cikgu ada anak-anak okey tak? Anak sendiri tak ada. Tak ada. Guru bukan option. Saya option. Okey, untuk murid pula kita bilangkan dia Alila. Okey. Umur? Umur 7 tahun. Lelaki. Tahun pertama sekolah. Okey, boleh saya tahu latar belakang keluarga murid tu? Okey, dia latar belakang dia, mak dia bekerja, ayah dia tidak bekerja. Dia ada dua beradik. Dua beradik dan adik dia pun sama ada masalah autism dan masalah tingkah laku. Apa kategori keperluan khas yang dialami? Okey, kalau sepanjang dia di sekolah dia memang seorang murid autism lah. Autism di mana dia ada masalah tingkah laku dan banyak kepada masalah tingkah laku lah. Dia tidak dapat fokus, dia tidak dapat menyiapkan kerja. Dia suka ganggu rakan dalam kelas. Selain tu dia ada macam keluar kelas ke tanpa kebenaran ke? Dia ganggu je lah. Dia mengganggu murid lain lah dalam kelas. So apa kategori kurang upaya murid dan masalah tingkah laku ni? Okey, untuk kategori dia masih mengikut yang didiagnos oleh doktor, dia autism lah. Masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran autism. Apakah tingkah laku masalah ini? Berapa teruk tingkah laku ni berlaku? Dia kalau dari segi akademik, apabila sesi pembelajaran berlaku, bila kita suruh membuat latihan mudah macam mewarna, dia hanya menconteng, dia buat contengan. Dia tidak ikut arahan kita lah, arahan guru tu lah. Jadi kalau ada gambar, ada satu gambar buah, dia hanya ambil warna yang dia suka, dia conteng habis satu muka surat. Letakkan warna. Dia tidak mendengar arahan. Dia tidak dapat mendengar arahan guru dan dia hanya buat kerja ikut suka dia je lah. Okey, boleh tak saya nak minta tolong cikgu tanyakan ini? Tak suruh tingkah laku.
Jadi bila tingkah lakon ni berlaku? Suatu sesi PDBC lah, suatu sesi pelajaran, dan di kantin lah, waktu rehat makan. Apakah impak tingkah laku masalah ini kepada diri murid dan orang sekeliling? Okey, untuk impak dia, untuk diri sendiri dia, dia tidak mencederakan tapi dia merosakkan harta benda sendirilah. Macam ada situasi tu, saya baru beli colour untuk semua murid. So kita dah pas, lepas tu kita nak ambil gambar, baru kita pusing ni dia dah koyak lah dia punya colour. Okey, faham. So dengan murid diri dan sekelilingnya tu, dia suka ganggu kawan dia lah. Dia suka balik barang, dia suka ambil barang, dia macam tu lah. Tapi dia ada macam tantrum ke? Tantrum setakat ni di sekolah tiada lah. Dia masih boleh kawal lah. Dia punya sosial tu masih boleh kawal lah. Macam mana cikgu tangani masalah tingkah laku murid yang dihadapi? Adakah cikgu mempunyai strategi sendiri? Okey, kalau macam kita nak tangani masalah dia, contoh kita ambil satu lah, dia macam merosakkan harta benda sendiri kan. Okey, kita akan simpan barang-barang keperluan dia tu di tempat khas lah dan dijaga oleh PPM lah. Okey, so PPM akan berada di sebelah murid ni supaya pergerakan dan kelakuan dia tu terbatas, supaya dia dapat duduk. Dia kalau ada orang sebelah dia ataupun PPM, dia akan lebih behave lah. Adakah cikgu berasa mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menangani masalah tingkah laku? Okey, mengikut pengalaman lah, selama 15 tahun, kalau murid-murid macam ni, kita akan lebih bersama dengan dia. Okey, sama ada kita guru sendiri ataupun PPM, supaya apabila murid-murid yang masalah begini, bila dia ada orang ataupun cikgu ataupun orang dewasa di sebelah dia, dia akan lebih behave. Dia tak akan mencederakan kawan sebab dia tahu ada cikgu, dia takut dekat cikgu, dia takut dekat ni. So itu antara kita punya panggil cara ataupun intervensi untuk mengelakkan dia mencederakan diri sendiri, merosakkan barang sendiri dan mengambil atau merosakkan barang rakan-rakan kelas dia lah. Apakah sokongan dari pihak PPI itu sendiri yang diterima oleh guru dalam menangani masalah tingkah laku? Kalau dari segi sokongan tu, itulah dengan adanya PPM, pembantu pengusaha murid, so perjalanan PDPC tu lebih baik dan lancar lah. Okay, bila dia ada bersama murid, so murid tu lebih terkawal. Kalau PPM tak ada tu ada masalah lah, sebab kita cikgu dalam kelas saya ada 9 orang dalam satu kelas, so 9 autism. So begitulah. Apakah sokongan daripada pihak rakan sekerja yang diterima oleh guru dalam menangani masalah tingkah laku? Okay, anda kata kelas ada budak lain yang tantrum, kita akan minta tolong rakan guru lain untuk mengatasi masalah tersebut, supaya kita dapat menjalankan sesi PDPC seperti biasa lah. So rakan sekerja iaitu guru mendidik khas sendiri pun kita perlulah untuk, walaupun kita dengar dalam satu kelas tu hanya 9 orang, tapi kalau 9 autism ni Faham? yang faham tu akan faham lah kan. So, apakah bantuan atau sokongan daripada ibu bapa yang diterima oleh guru dalam menangani masalah tingkah laku?
Okey, macam ibu bapa semasa sesi pembelajaran, kalau kita kata sokongan ibu bapa tu tak banyak sebab bila jadi sesuatu kita takkan boleh panggil dia datang sekolah. So selalunya kita hanya maklum, ataupun kalau agresif sangat, kita akan adakan evidence lah, di mana kita tunjuklah anak dia tantrum ke, anak dia kacau orang ke, supaya ibu bapa maklum. Sebab ibu bapa pun kalau dalam situasi begitu, parent pun tidak, dia orang pun tak ada boleh buat apa-apa kan. Just dia terima makluman di mana okey, hari ni anak dia ada buat hal. So untuk kita bagi tahu supaya dia maklum saja je lah, untuk makluman dari pihak ibu bapa je lah. Apakah jenis bantuan atau sokongan yang diharapkan oleh cikgu sendiri untuk menangani masalah tingkah laku? Okey, kalau saya untuk menangani masalah tingkah laku murid ni dalam kelas, kita memerlukan satu ialah kondisi kelas yang lebih besar ataupun luas. Kadang-kadang murid-murid autism ni, kelas yang sempit tu pun mempengaruhi dia orang punya kognitif. Dia akan selalu tantrum sebab pergerakan dia terbatas. Dan juga kita juga memerlukan guru yang lebih terlatih lah, yang tidaklah kita boleh ambil mana-mana option. Tidak, kita perlukan guru yang betul-betul yang dilatih dalam program pendidikan khas lah, dan juga PPM lah sangat membantu lah kita dalam kelas. Kalau macam belakang-belakang keluarga tu, dia ada mak bapak dia bercerai ke ataupun? Setakat ni yang responden kita ni tidaklah. Okey lah, cuma mak ayah mak dia bekerja lah.